Pernah tak kau rasa macam emosi kau tu musuh paling besar? Sedih sikit, nak cepat-cepat happy. Marah sikit, rasa bersalah. Takut sikit, rasa lemah. Kita selalu ingat emosi ni masalah yang kena dibuang. Tapi, kau pernah terfikir tak? Apa kalau emosi itu sebenarnya kawan kita? Macam kompas dalaman yang cuba tunjukkan arah. Bayangkan macam ni, bila kau rasa marah, itu bukan sebab kau orang yang pemarah. Mungkin itu signal yang badan kau bagi, cakap, ada orang dah langgar batas kau ni. Atau, ada sesuatu yang tak adil sedang berlaku. Bila kau rasa sedih, mungkin itu bukan tanda kau lemah, tapi tanda kau baru je hilang sesuatu yang sangat berharga untuk kau. Setiap emosi itu dia datang dengan satu mesej penting. Dia bukan datang nak kacau hidup kau, tapi dia datang nak kau periksa balik apa yang sedang berlaku kat dalam diri kau. Masalahnya, kita selalu panik. Kita terus bertindak ikut emosi itu tanpa faham apa yang dia cuba sampaikan. Padahal, kalau kita ambil masa sekejap, tarik nafas dan tanya diri sendiri, kenapa aku rasa macam ni? Kita akan jumpa jawapan yang luar biasa. Jawapan yang boleh bantu kita faham diri sendiri dengan lebih mendalam. Jadi lain kali bila emosi itu datang, jangan terus tolak dia tepi. Cuba duduk diam-diam dengan dia. Dengar apa dia nak cakap. Emosi bukan untuk dikawal, tapi untuk difahami. Bila kau faham, barulah kau boleh kawal respons kau. Terima kasih sebab sudi dengar. Kalau kau rasa berminat nak dengar aku reveal rahsia buku Master Your Emotion, kau boleh like, share dan follow aku.